Okey, siapa kata pengakap pandai mengikat je? Part 2. Okey, so hari ni saya nak tunjuk daripada mengikat, kita pun reti buat apa pula? Okey, hari ni kita ada tempahan untuk gubahan. So kita pun ada keluarkan beberapa produk, kuih untuk kuih raya, kerepek dan sebagainya. So siapa nak tempah gubahan ke, nak tempah kuih raya ke, boleh contact kita. Kita akan provide link nanti. Nanti boleh klik kat bawah tu nanti link. So boleh tengok kita gubah. Let's go. Okey korang. Ini adalah proses. Proses macam mana kita nak buat gubahan yang ditempah oleh customer. Kalau korang nak bagi gift-gift ke orang ke, korang juga boleh tempah daripada Kelana Pahang. Bukan sahaja kerepek, kuih raya pun kita ada korang. Nanti saya akan letak nombor, korang boleh contact untuk tempahan. Yang penting produk daripada Kelana Pahang, tanda support program charity dan program-program yang akan dianjurkan oleh Sekretariat Pengakap Kelana Negeri Pahang. So tu antara hasil. Cuba tunjuk sikit. Nazrin tunjuk sikit hasil dia macam mana? Jadi macam mana? Ini. Itu hasil dia. Jadi. Ya, barang jadi korang. So siapa yang nak tempah boleh contact kita orang. Jom kita tengok apa lagi pengakap boleh buat selain mengikat. Jumpa kat part 3 korang.